Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Fatihan binti Fauzi dari Sekolah Kebahasaan Tasik Gelugul, Pulau Pinang. Kod sekolah saya ialah PBA 2026. Pada hari ini saya ingin mengupas sebuah buku tentang sains dan Al-Quran jilid 5. Sains dikaji penuh. Sains dikaji penuh teladan. Al-Quran menjadi sumber pedoman. Saya mulakan dengan sistem pernafasan. Proses pernafasan juga disebut sebagai proses respirasi yang bermaksud menyedot oksigen dan menghembus keluar karbon dioksida menggunakan organ paru-paru. Sel-sel tubuh memerlukan oksigen untuk proses metabolisme. Antara struktur yang terlibat ialah rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, alveolus dan sel-sel tubuh. Fakta yang menarik tentang ini ialah otak akan mengalami gangguan sekiranya tidak mendapat oksigen dalam beberapa saat sahaja. Proses pernafasan melibatkan proses menarik nafas iaitu dipanggil inspirasi, manakala menghembus nafas dipanggil ekspirasi. Tahukah anda bilangan nadi yang normal bagi seseorang dewasa ialah 70 hingga 80 kali dalam seminit. Kadar pernafasan manusia yang melakukan aktiviti berbeza dan mempunyai kadar pernafasan yang berbeza. Dapat kita lihat pada dalil Al-Quran, surah At-Tariq ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa untuk mengembalikannya. Apakah kaitan sistem perlindungan diri tumbuh-tumbuhan dengan Al-Quran? Tumbuh-tumbuhan merupakan benda hidup yang terdapat di alam semesta. Tumbuhan adalah organisma yang menjalankan proses fotosintesis dan juga melindungi diri daripada ancaman pemangsa, perubahan iklim dan sebagainya. Antara ciri-ciri tumbuh-tumbuhan melindungi diri seperti bunga ros, pokok kaktus dan duri yang berduri tajam. Cendawan dan keladi yang beracun. Getah dan pokok getah mengeluarkan getah. Pokok kelapa berkulit keras. Pokok semalu daun boleh tertutup dan pelia rasa pahit. Tumbuh-tumbuhan perlu melindungi diri daripada cuaca yang panas, sejuk dan angin yang kencang. Dapat kita lihat pada dalil Al-Quran, surah Al-Rahman ayat 6. Di sini saya ingin menceritakan pula tentang haiwan-haiwan yang terancam seperti orangutan, badak sumbu, gajah, panda gergasi dan tenggiri. Banyak aktiviti manusia pada hari ini menyumbang ancaman kepada haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Oleh itu kita harus melindungi hutan seperti melindungi haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Dapat kita lihat pada surah Al-A'raf ayat 25. Akhir sekali sekian, terima kasih.